Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, bagi pemegang akaun bank Islam, pernahkah anda mengalami masalah ini? Your ID has been disabled bila anda nak cuba login masuk ke internet banking bank Islam anda. So, jika anda pernah mengalami masalah ini, jom tonton video ini, cara untuk selesaikan masalah anda ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, bila anda buka aplikasi BIMB Bank Islam anda kan, anda klik je pada bahagian transfer ini dan dia suruh anda masukkan password anda kan. So, bila anda masukkan password anda di sini dan anda klik pada bahagian login ini, secara automatik dia akan keluar paparan mesej di bahagian bawah ni. Your ID has been disabled kan. So, cara untuk selesaikan masalah ini senang je. Anda perlu reset semula password bank Islam anda. Okey? So, anda klik je pada bahagian forgot login detail ini dan kemudian akan keluar paparan forgot login detail ini. So, di sini anda perlu reset semula password internet banking bank Islam anda di sini dengan klik je pada bahagian reset password ini sahaja dan kemudian akan keluar paparan enter the detail below. So, di sini anda perlu klik je pada bahagian ini dan kemudian akan keluar paparan senarai di bahagian bawah ni. So, di sini anda perlu pilih salah satu cara untuk anda masukkan maklumat anda yang berkaitan dengan bank Islam anda. So, cara nak senang anda pilih je debit card ini sahaja. Seterusnya anda perlu masukkan 16 digit nombor kad debit bank Islam anda di bahagian ini. 16 digit nombor kad ATM ini ataupun kad debit bank Islam anda ini anda boleh tengok di bahagian hadapan kad ATM bank Islam anda. Dan ini adalah contoh nombor kad debit ataupun kad ATM bank Islam. Okey, seterusnya anda perlu masukkan nombor kad pengenalan anda di bahagian identification number ini. Lepas dah masukkan semua maklumat yang diminta, anda klik je pada bahagian submit ini. Dan kemudian akan keluar paparan Let's Get a New Password ini. So, di sini anda perlu ciptakan password baru bagi internet banking bank Islam anda. Dan password baru bank Islam anda mestilah mengikuti ciri-ciri password yang telah ditetapkan oleh bank Islam anda ini. Lepas tu anda perlu tulis semula password baru yang anda ciptakan tadi di bahagian reconfirm new password ini bagi tujuan pengesahan. Lepas dah siap semuanya, anda klik je pada bahagian reset password ini dan kemudian akan keluar paparan BIMB Secure ini. So, di sini macam biasa anda hanya perlu klik je pada bahagian authorize sahaja dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu your password has been reset. Please try to login again. So, maksudnya anda dah pun berjaya reset semula password bagi internet banking bank Islam anda. So, anda boleh terus cuba login masuk ke akaun bank Islam anda dengan klik je pada bahagian login ini dan akan keluar paparan ini. So, di sini anda boleh login masuk ke internet banking bank Islam anda dengan menggunakan password baru yang anda ciptakan tadi di bahagian sini. Lepas tu anda klik je pada login ini dan kemudian akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu oops, we are unable to proceed with your transaction. Dan di bahagian bawah ni dia ada bagi tahu yang ada cooling period selama 12 jam yang anda perlu tunggu selepas anda reset password bank Islam anda. So, anda perlu tunggu 12 jam baru anda boleh login masuk semula ke internet banking bank Islam anda. So, anda kena tunggu 12 jam. Okey. So, lepas 12 jam anda boleh login masuk semula tanpa ada sekatan your ID has been disabled lagi. Macam masalah tadi. So, selesai sudah masalah jika anda mengalami masalah your ID has been disabled. So, senangkan caranya. Jadi, setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.